Saya memang tak marah tu. Saya cakap dekat husband and wife tadi, sampaikan lelaki bini, suami isteri. Dia marah sangat, dia marah. Saya kata bagi tahu lagi 4 orang, saya maafkan, tak payah datang tak apa. Jadi sebelum saya mimpi tu, sebelum dia orang datang, jarak di antara saya mimpi dan saya sakit dengan dia orang datang minta maaf. Saya sakit tahun 97, saya pindah rumah tahun 2000. 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun saya jumpa dia orang, menyembang, tegur dia orang. Tanpa saya benci dan bagi tahu pada orang. Dia tu yang buat aku. Saya tak bagi tahu. Sebab mimpi kan. Jadi bila dia datang minta maaf, saya kata saya dah tahu. Ikhlasnya dia minta maaf. Ikhlasnya tu. Bila saya mengajar kuliah maghrib, meja, dia duduk bawah sebelah saya. Padahal dia pernah sihirkan saya. Kalau betul dia tak ikhlas, dia tak datang mengaji dengan saya. Dia tak datang belajar dengan saya. Maknanya dia betul ikhlas. Anak dia kahwin, dia jemput saya. Bila dia dapat cucu, saya yang potong rambut cucu dia. Dan saya pun ikhlas dengan dia. Satu hari driver saya cuti. Saya kata, bang, besok free. Dia kata, tak ke mana? Bawa saya. Kita pergi ceramah, driver cuti lah. Dia pakai mes. Dia sihirkan saya duduk belakang. Saya kena sihir. Tapi kabila tu kata, tak ada pula saya nak sembelih dia kat belakang. Sambil dia drive, sembelih tak ada. Sampailah dia mati. Dalam filem saya tu, Mawi memegang watak dia. Dan saya mandikan mayat Mawi. Itulah realiti, saya yang mandikan mayat dia. Jadi kita tak ada simpan benci ke apa. Sebab saya yakin Allah sebut inna ma'al usri yusra. Kalau awak susah, nanti awak akan jadi lagi senang. Allah gantikan kesusahan awak dengan kesenangan. Itu yang saya pegang. Jadi bila saya sakit tu, saya kata Allah nak bagi benda lain yang lebih hebat. Rezeki, kemurahan, benda-benda lain. Itu yang saya dapat. Sebab tu bila saya sakit, saya akan cakap ada benda lain yang Tuhan nak bagi. So tunggulah. Tunggulah. Itu kaedah macam mana nak merawat hati supaya redha. Kalau tidak, saya maki dia. Saya maki hamun dia. Menangis konon. Kan? Kalau tak redha, buat apa menangis di sini? Pergilah menangis kat kubur tu. Tapi saya tak cakap macam tu. Isteri dia menangis, suami dia peluk saya. Waktu mula-mula minta maaf. Jadi sampailah dia orang mati, suami itu mati, saya yang uruskan jenazah dia. Saya yang mandikan. Dah meninggal? Meninggal dah. Sebab dalam filem tu, Mawi yang pegang watak dia. Dan mati lah dalam filem tu. Mawi hidup lagi lah. Cuma watak tu dia yang pegang. Dah meninggal dah. Saya rasa Nanam tu dah meninggal dah. Nanam. Tahun 97 kan. Dah berapa puluh tahun dah. Dekat 30 tahun. Kita dah tua. Dia orang mudah tua dah. Kalau ada pun memang dah tua dah. Saya pun tak ambil tahu lah. Hidup ke mati saya tak tahu. Tapi saya rasa dah meninggal lah. Banyak yang meninggal.